Assalamualaikum guys, welcome to the Sorry channel. So hari ni guys, kita nak hantar Awin pergi UiTM. So kita nak beli sedikit barang-barang makanan dia sebelum kita hantar ke UiTM. Jom. Bubur. Oh. Kenyang lah makan bubur Yawin. Hah? Ambil lah sikit. Ambil satu perisa lain. Hah? Oh, chicken. So itu dia beli favorite, dia punya favorite guys. Bubur instant. Biasa dekat you memang macam tu lah. Kalau tengah-tengah malam setengah study lapar, dia makan ni. Ambil RM7 tak? Dah lah. Apa ambil? Okay. Itu dah dia punya favorite lah tu guys. Korean noodle. Minyak masak ni? Minyak masak. Roti kau, crackers. Kopi dah lagi masih nak. Ambil. Dah banyak ni barang naik untuk tangga kak. Cukup. Oi, ni guys, kalau dia masuk supermarket memang bahaya guys. Kalau sudah masuk supermarket, standby sajalah guys. Untuk anak, apa-apa saja kita mesti korbankan guys. InsyaAllah dia jadi seorang dapat jaga kita setelah nanti, insyaAllah. So kita pergi cashier, bayar guys. Tak boleh lama-lama. Bayar lama-lama. Okay guys, kita dah pun belah barangan untuk Awin, untuk bekalan dia ke UiTM. So kita hantar dia ke UiTM sekarang guys. Nanti tak boleh akhir sangat, nanti jam jalan pergi Semarahan. Itu sebab saya hantar awal sikit. Guys, jalan pergi Semarahan memang jam. Itu sebab kita nak mengelakkan jam guys. Sekarang jalan pun alhamdulillah ambil masa 15 minit dah sampai ke college. Okay guys, kita dah sampai ke pekarangan UiTM guys. So on the way ke kediaman Awin. Lepas tu kita akan bertolak ke, kita nak pergi cari ikan tu guys. InsyaAllah kita pergi ke Kubah. Ke Kubah kita akan tengok kalau tak sesak lah, kalau tak jam sana pagi ni guys. So sekarang kita nak sampai dah ke UiTM. Kita dah sampai guys. Lepas tu kita akan drop dia di hostel guys. Tempat ni kita selalu buat catering lah UiTM Semarahan 2 ni.
Tapi tahun ini kita buat di Semarahan 1 hari tu. Oh, banyak kereta. Ada kelas kah itu? Okay, kita dah sampai guys. Nanti Ryan hantar dia sampai ke bawah di hostel dia guys. Oi. Bye. So kita tunggu Ryan hantar pergi bawah hostel dia. Banyak juga orang hari ni guys. Dah dek. Jauh ke dek? Depan tu kantin aja. Depan ni? Kafeteria saja. Oh, ada kafeteria sah. Si jauh tempat kakak kau makan nak. Okey, jom. Kau nangga tempat memang keting selalu dek. Ya saya. Ada masjid sah. Si dah jauh ni masjid sebenarnya. Nun masjid sini. Tu tempat kau keting selalu tu. Dalam tu. Si Kinyalang. Ada klinik je situ tepi ya. Klinik, groceries. Ni ada jauh tu kakak kau jauh. Ada kopi, ada kedai kopi juga. Tu cantik lah depan tu. Nya macam tapi di muka. Lebih kurang macam di muka lah situ ni. Di depan tu. Ada di muka pun ada padang tu saya sekarang. So kita on the way ke Kubah guys. So guys, kita dah hantar Awin ke kediamannya di kediaman hostelnya di UiTM. So lepas ni kita nak pergi ke Kubah nak tengok selalu kita pergi ke PCC Demak, tapi kali ni kita nak ke Kubah nak tengok ikan ke sayur-sayur ke. Sebab saya ada tengok satu konten tu banyak itulah guys, variety lah dekat sana. So lepas ni kita nak on the way ke Kubah. So insyaAllah guys, terima kasih banyak yang dah support Rizal Suhaili channel. So jumpa lagi the next video guys. Terima kasih yang dah support banyak-banyak. Tolong like, subscribe guys. Bantu guys. Semoga dipermudahkan urusan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.